Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkat limpah kurnia, taufik dan inayahnya kita dapat sama-sama meneruskan lagi kehidupan kita sebagai seorang Muslim, dan mudah-mudahan kita dapat mencapai darjat kata mukmin dan muttaqin, insya-Allah. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mengucapkan rasa terima kasih, kebahagiaan kepada pihak masjid atas undangan. Ini merupakan pertama kali sesi perkuliahan saya sampaikan di masjid ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada kelebihannya, dapat kita teruskan lagi pada siri-siri yang akan datang. Sebelum itu saya memperkenalkan terlebih dahulu sedikit sebanyak tentang diri saya. Nama diberi Muhammad Alif Fitri Abdul Halim, graduan sarjana peradaban Islam, Institut Islam Hadari UKM. Kita kata saya menetap di Sungai Tangkas. InsyaAllah lah, kalau anda kata ada rezeki dapat berkuliah lagi, mudah-mudahan kita dapat menyambung lagi sesi perkuliahan kita dalam rangka untuk mengimarahkan pengisian masjid di sini. Dan bidang ataupun topik yang saya ingin kongsikan bersama tuan-tuan, puan-puan, jemaah sekalian adalah barangkali mungkin sebagai pelengkap kepada bidang-bidang ataupun perbahasan yang telah sedia ada di UPAS, saya rasa di setiap masjid. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak masjid kerana sudi menjemput, dan saya rasa ini peluang yang terbaik untuk saya berkongsi berkenaan dengan satu bidang yang mungkin baharu, iaitu tentang tamadun Islam. Jadi untuk permulaan, saya memulakan dengan tajuk apa yang berlaku selepas sirah Rasulullah. Dia kata ustaz-ustaz kita ada menyampaikan kuliah berkenaan dengan sirah Nabawiyah, dan pada saya sirah Nabawiyah itu tidak hanya cukup setakat itu sahaja. Terdapat satu lagi perbahasan ataupun bidang ilmu yang perlu kita tahu berkaitan dengan apa yang berlaku selepas sirah, apa yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah. Barangkali saya rasa tak banyak lagi belum dibuka kuliah-kuliah ataupun perbahasan tentang perkara ini. Dan apa yang saya maksudkan adalah berkenaan dengan sejarah ataupun sirah Al-Khulafa Ar-Rashidin. Jadi saya kupas berdasarkan kitab yang saya tulis sendiri yang berjudul Ensiklopedia 4 Khalifah, terbitan Telaga Biru, dan memang saya berharap sangat mudah-mudahan dapat dikongsikan isi kandungannya sebagai pelengkap kepada bidang perbahasan sirah Nabawiyah yang telah sedia kita adakan ataupun kita kupas di masjid-masjid dan surau-surau kita. Baiklah, untuk permulaan sesi pada malam ini, insya-Allah sebagai pengenalan, sukalah untuk saya kongsikan sedikit berkenaan dengan mengapa ataupun apa keperluan, apa kepentingan kita untuk mengetahui tentang sirah ataupun sejarah para khulafa ar-rasyidin. Okey. Jadi kita baca dululah pendahuluan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya Islam tidak terpadam dengan kembalinya Rasulullah SAW bertemu dengan penciptanya. Bahkan ia menandakan Islam telah lengkap untuk diamalkan oleh para penganutnya. Hal ini sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Allah Ta'ala menerusi firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Allah Ta'ala berfirman, maksudnya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu
Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ayat ini diturunkan menurut sebagian sejarawan mengatakan bahawa ayat ini diturunkan ketika Haji Hujjatul Wida', haji terakhir, haji perpisahan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Dan para sahabat semuanya mengeluarkan pelbagai pandangan dan tafsiran berkaitan dengan ayat ini. Adakah ayat ini menandakan Islam telah sempurna? Adakah ayat ini menandakan tidak ada lagi Nabi? Jadi pelbagai pandangan para sahabat ketika itu. Dan kenapa ayat ini penting? Ayat ini menjadi salah satunya adalah menjadi pemisah di antara satu zaman yang disebut sebagai zaman nubuwah dan zaman kenabian. Apa itu zaman kenabian? Zaman kenabian kita faham adalah zaman yang Nabi SAW ada dan segala syariat, segala hukum hakam direct terus dengan Nabi. Para sahabat tanya kepada Nabi dan Nabi SAW jawab sendiri. Adakala dibantu oleh wahyu Allah Ta'ala, Nabi jelaskan kepada para sahabat, itulah yang menjadi membentuk hukum hakam syariat kita. Itu zaman nubuwah. Kan? Jadi segala hukum hakam syariat kita pada asasnya berpandu kepada apa yang telah Rasulullah SAW putuskan, Rasulullah respon, Rasulullah jawab terhadap persoalan para sahabat ketika itu. Dan apabila zaman nubuwah itu habis, maka disebutlah satu zaman ataupun berlakulah satu zaman yang berikutnya dikenali sebagai zaman Al-Khilafah. Jadi bukannya khilafah yang kita sebut yang dalam konteks moden, tapi Al-Khilafah yang disebut oleh sejarawan sebagai Al-Khilafah Al-Rashidin Al-Mahdiyin. Al-Khulafa Al-Rashidin Al-Mahdiyin. Iaitu para khalifah yang mendapat petunjuk dan yang mendapat bimbingan Rashidin Al-Mahdiyin. Mereka itu adalah Khulafa Rashidin yang 4 kan. Jadi perbezaan zaman itu membuka satu lembaran baru dalam sejarah Islam. Andai kata kalau kita hanya memahami hukum-hukum persyariatan itu hanya setakat apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu masih lagi belum selesai. Kita juga kena faham apa yang berlaku selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu ada generasi yang disebut sebagai tabi'in, tabi'at tabi'in sampailah kita ke hari ini. Dan itulah menjadi kesinambungan generasi ataupun kesinambungan era apa yang disebut berlaku pada zaman nubuwah itu. Baik, ada yang menganggap apa yang berlaku selepas kewafatan baginda tidak penting dan tidak perlu diambil tahu. Kerana pada kebanyakan kita semualah, kita beranggapan cukuplah kita mengetahui sirah Rasulullah, cukuplah kita mengetahui hadis-hadis apa yang Nabi SAW sabda, dan cukuplah apa kita kata lebih berlega kepada perbahasan-perbahasan di sekitar perkara itu sahaja. Sedangkan untuk membincangkan, membahaskan tentang syariat itu, dia memerlukan satu pandangan yang luas dan tidak hanya tertakluk kepada itu sahaja. Maka di situlah kita dapat lihat bila kita bahaskan tentang selepas Rasulullah, kita akan melihat bagaimanakah para sahabat berinteraksi dengan realiti semasa apabila baginda sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Kat situlah kita akan dapat ada ijtihad, akan ada dapat kita kata pelbagailah pandangan-pandangan para sahabat yang mereka keluarkan selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, kerana baginda tiada untuk menjelaskan hukum hakam yang berlaku. Para ulama tafsir seperti Al-Imam Ibn Kathir dalam mentafsirkan ayat tadi, surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, meriwayatkan satu riwayat daripada Harun bin Antarah daripada bapanya yang berkata, tatkala turunnya ayat ini, berlaku peristiwa Haji Akbar, Haji Wida'. Mengetahui hal ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Jadi Sayyidina Umar bila tahu ayat ataupun mendengar ayat ini, baginda bacakan, baginda menangis. Beliau menangis, Sayyidina Umar. Lantas baginda SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, mengapa kamu menangis? Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Umar? Jawab Sayyidina Umar, saya menangis kerana sebelum ini kami sentiasa mendapatkan tambahan, iaitu wahyu-wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan
melalui wahyu. Apabila ia telah sempurna, iaitu Islam telah sempurna, maka tidaklah sesuatu itu menjadi sempurna, melainkan setelahnya akan ada pengurangan. Bagi dia SAW menjawab, kamu benar, sadaqta. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab kita maklum, seorang sahabat yang memiliki, kita kata, kita panggil apa? Hikmah, yang memiliki banyak, kita kata, pandangan-pandangan dia itu menepati wahyu Allah Ta'ala. Atau setengah pandangan mengatakan karamah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan jadi apabila Sayyidina Umar mengeluarkan pandangannya itu, dan baginda SAW pun mengiyakan, maka fahamlah Sayyidina Umar bahawa itulah tanda-tanda baginda SAW akan meninggalkan para sahabat. Kerana para sahabat tidak menjangkakan, para sahabat kalau boleh nak duduk bersama dengan Nabi, segala apa-apa mereka bertanya dengan Nabi, dan mereka tidak pernah memikirkan pun bahawa Nabi SAW akan pergi tidak lama selepas mereka bersama berhijrah ke Madinah. Dan dalam sejarah, kalau kita bahagikan fasa Madinah dan Mekah itu, baginda hanya sempat 10 tahun saja di Madinah. 10 tahun, dan di situlah syariat diturunkan, hukum hakam diturunkan, segala bentuk pentadbiran Nabi mentadbir kota Madinah, Nabi menguruskan masyarakat, itu dalam tempoh 10 tahun saja. Dan sedar tak sedar 10 tahun dah berlalu. Dan bila ayatnya turun, Sayyidina Umar mula rasa tak sedap, dan Sayyidina Umar meluahkan kepada baginda, dan akhirnya baginda mengiyakan bahawa akan berlaku pengurangan, iaitu baginda SAW akan meninggalkan mereka. Ternyata benarlah firasat Sayyidina Umar itu pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah bersamaan 8 Jun 632 Masihi. Tidak berapa lama setelah peristiwa tersebut, pergilah junjungan mulia Rasulullah SAW buat selama-lamanya dengan meninggalkan dua panduan utama kepada umatnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang Nabi tinggalkan. Nabi SAW bersabda, mafhumnya, kamu tidak akan sesat. Lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah sunnatur rasulih. Kamu tidak akan sesat selamanya sekiranya kamu pegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu berlaku, kita kata, dalam konteks zaman Nabi dan zaman Nubuwah. Memang memerlukan kepada Al-Quran dan Sunnah kerana ketika itu Nabi masih hidup. Dan apabila berlakunya atau berakhirnya era kenabian, maka kat situlah kita akan dapat lihat yang saya sebut tadi, dan bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah itu untuk meneruskan perkembangan hukum hakam yang berlaku sampai ke hari ini. Ada satu perjalanan yang panjang. Dia bukan hanya semudah kita petik saja, bukan. Hanya ahlinya, hanya yang belajar, yang disebut sebagai fuqaha ataupun alim, ulama itu mereka lebih menguasai. Baiklah. Kemudian apa yang berlaku, iaitu setelah Rasulullah SAW, para sahabat menjadi pewaris legasi Nabi SAW, penerus kepada risalah Islam. Ramai yang beranggap, terdapat juga yang beranggapan bahawa apabila ajaran Islam telah sempurna, selepas baginda wafat, tiada sebarang peristiwa signifikan yang berlaku. Ini pun mudah-mudahan kita dapat berbincang dan kita berkongsi. Sebenarnya banyak sangat peristiwa-peristiwa yang penting yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah. Dan apa yang kita kena ingat adalah bila kita bicara tentang sirah, bila kita bicara tentang sejarah dan tentang orang-orang yang lepas, tujuan utamanya adalah untuk kita mengambil iktibar, untuk kita mengambil ibrah daripada peristiwa tersebut. Jadi begitulah apa yang kita nak ambil, apa yang kita nak kupas, apa yang kita cuba nak petik daripada kisah-kisah sejarah para khulafa' ar-rasyidin. Apa ibrahnya, apa kisahnya. Andai kata kalau Syekh Syahid Al-Imam Syekh Said Muhammad Ramadan Al-Buti menulis kitabnya berjudul Fiqhus Sirah. Dalam kitab Fiqhus Sirah itu, Syekh menulis dengan menyimpulkan poin-poin penting apa iktibar dan ibrah yang dapat diambil daripada sirah. Maka sewajarnya jugalah para sahabat yang utama ini 4 orang, mereka mendampingi Nabi SAW, meneruskan apa yang Nabi SAW bawa, adalah jugalah perlu untuk kita mengambil ibrah dan pengajarannya, yang mana setiap hari Jumaat kita menyebut nama mereka. Wardallahu anhum, arba'i khulafa ar-rasyidin,
Sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Dan kita membaca, menyebut nama mereka berempat dalam khutbah kita setiap Jumaat, yang menunjukkan betapa signifikannya sumbangan dan jasa mereka. Itulah dia. Kerana mereka menjadi penerus kepada apa yang Nabi SAW tinggalkan. Sebelum memasuki perbahasan berkenaan dengan keempat-empat orang khalifah, perlu untuk kita mengetahui peristiwa yang berlaku selepas kewafatan baginda. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang tokoh sejarawan yang terkenal, Jurji Zidan, menyatakan bahawa semasa hayat Nabi SAW, baginda merupakan seorang pemimpin, panglima perang, imam solat dan hakim kepada umat Islam dalam segenap hal. Apabila baginda wafat, baginda tidak meninggalkan seseorang pun anak lelaki. Yang pertama, Nabi SAW waktu Nabi hidup, Nabi lah menjadi pemimpin negara, Nabi lah menjadi panglima perang, Nabi lah menjadi hakim, Nabi lah menjadi segala-galanya dalam urusan pentadbiran kehidupan masyarakat Madinah ketika itu berpusat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kita beza zaman nubuwah. Jadi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, pertama, baginda tidak memiliki anak lelaki. Anak lelaki baginda ada dua orang, kan? Qasim dan Abdullah. Qasim, Abdullah, Ibrahim, tiga orang. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Maka ketiga-tiga orang anak lelaki baginda semuanya meninggal dunia ketika kecil. Mungkin ada hikmah dia kenapa Allah Ta'ala wafatkan ataupun meninggalkan anak-anak baginda ketika baginda kecil. Tapi hakikatnya baginda tidak memiliki pewaris untuk mengklaim ataupun merebut ataupun mengisytiharkan dirinya sebagai Nabi. Sedangkan Allah Ta'ala telah bedah diakui bahawa Nabi SAW itu adalah Nabi Khataman Nabiyyin. Nabi SAW Nabi yang terakhir. Maka boleh jadi kalau adanya anak Nabi SAW, barangkali mungkin kenabian itu boleh diteruskan. Wallahualam, kita pun tidak tahu. Sebaliknya. Tapi baginda tidak memiliki pewaris perempuan anak lelaki. Yang kedua, baginda juga tidak mewasiatkan kepada sesiapa untuk menggantikannya. Dan baginda juga tidak menunjuk sesiapa pun untuk menjadi pengganti Nabi. Tak kira lah jadi Nabi yang berikut ke, Nabi menjadi pengganti ke. Jadi tak ada, para sahabat tidak pernah memikirkan sesiapa. Kalau ada calon pun tak ada siapa calon yang kata boleh menandingi Nabi SAW. Justru golongan yang paling layak sekali adalah para sahabat daripada golongan Muhajirin dan Ansar. Maka kat situ kita dapat lihat berlakunya, kita kata, satu peristiwa yang besar. Kan? Masing-masing bila Nabi SAW wafat, masing-masing tak ada idea ataupun tak ada cadangan ataupun tiada idea untuk memilih siapa yang akan menggantikan baginda. Maka kat situlah disebut sebagai, kita kata, berlakunya kemelut politik yang besar pada zaman Nabi SAW selepas Nabi wafat, dan berlaku pemilihan siapa yang akan menggantikan Nabi SAW. Maka di situlah tumpuan beralih kepada dua kabilah ataupun dua kumpulan besar kaum muslimin, iaitu Muhajirin dan Ansar. Yang di Madinah itu, kalau kita ingat balik sirah, ada Muhajirin, ada Ansar. Kalau Muhajirin itu adalah daripada para sahabat yang asalnya di Makkah. Mereka tak kira daripada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Zuhrah ke sebagainya. Mereka semua yang datang ke Madinah, mereka semua digolongkan kepada dalam golongan Muhajirin. Al-Muhajirin, orang yang berhijrah. Adapun kaum Ansar, mereka itu terdiri daripada dua puak. Dua puak yang sebelum ini bertelagah, iaitu Aus dan Khazraj. Jadi kat situlah membentuk dua komuniti majoriti dalam kita kata komposisi umat Islam di Madinah. Maka kat situlah mereka mula, kita kata istilahnya, sebab mereka tak ada idea, tak tahu nak selesaikan macam mana, nanti ada prosedur nak selesaikan macam mana pengganti baginda, maka berlakulah sedikit perselisihan. Lantaran itu, golongan Muhajirin pun berkata, kamilah yang lebih berhak untuk jawatan ini kerana kami merupakan ahli keluarga dan sahabat baginda. Ini berlakulah, kita kata, rundingan. Kaum Muhajirin berkata, kamilah yang layak sebab kamilah yang membantu Nabi dari awal lagi. Muhajirin kata.
Kemudian kami semua juga telah meninggalkan ahli keluarga dan tanah air kami serta berhijrah bersama baginda. Itu hujah yang dikeluarkan oleh kaum Muhajirin. Di mana peristiwa ini berlaku? Berlaku di satu tempat. Anda kata kalau tuan-tuan perempuan pernah ke ziarah Masjid Nabawi, disebut sebagai Thaqifah Bani Sa'idah. Dan itulah tempat kita kata perbincangan, persidangan di antara para sahabat. Hatta Rasulullah SAW sendiri pernah kita kata berurusan di situ. Maka berkumpullah kaum Muhajir dan Ansar ketika itu di situ. Kemudian bangkit pula golongan Ansar berkata, bahkan kamilah yang lebih berhak kerana kami yang telah membantu dan membela baginda. Jadi para sahabat semua masing-masing berhujah lah kan. Kaum Muhajirin pada awal lagi membantu Nabi, kaum Ansar pula kan, yang membantu Nabi untuk berhijrah ke Madinah dan membina sebuah negara. Itu dia. Perdebatan menjadi semakin tegang antara kedua-dua golongan ini sehingga hampir menatijahkan pergaduhan. Seperti biasalah kita pun maklum, orang Arab ni pantang sikit berselisih. Mereka boleh mencetuskan pergaduhan sehingga menjadi peperangan. Dan itulah hampir-hampir lagi muncul tidak berlaku peperangan. Melihatkan situasi ini, Abu Bakar As-Siddiq kemudiannya menyebutkan sepotong hadis dengan sabda baginda, Quraisy yang mengetuai urusan ini. Mendengar hadis tersebut, para sahabat dari golongan Ansar akhirnya mengalah. Ini satu riwayat katakan bahawa punca ataupun titik penamat kepada konflik ataupun perbahasan tersebut adalah apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan satu hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, Quraisy lah yang mengetuai urusan ini. Maksudnya apa? Urusan pemerintahan, pentadbiran, kepimpinan dan Quraisy. Itu ada satu hadis. Barangkali mungkin hadis itu tidak masyhur ataupun tidak disebut ramai. Barangkali mungkin hadis itu bukan berkaitan dengan syariat dan ibadat. Maka kat situ para sahabat semua ingat hadis itu hanya sekadar fadail, kelebihan biasa sahaja. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila baca hadis tu, semua sedar bahawa Nabi sebenarnya dah bagi petunjuk macam mana untuk menyelesaikan andai kata berlaku perselisihan. Dan kita pun maklum Nabi SAW merupakan seorang Quraisy daripada Bani Hashim, daripada kaum Quraisy. Jadi itu adalah lebih aula untuk mengetahui urusan umat Islam. Kemudian ada satu lagi riwayat ataupun catatan daripada seorang sejarawan, Philip K. Hitti, dalam buku History of Arabs. Bagaimana konflik ini berakhir? Akhirnya golongan yang pertama iaitu Muhajirin berjaya menjadi penerus dan menyandang jawatan khalifah. Abu Bakar As-Siddiq yang soleh dan sudah lanjut usianya, mentua Nabi dan salah seorang daripada 3 orang yang pertama mengakui menerima Islam. Apa kita kata, Abu Bakar yang memeluk Islam. Kemudian akhirnya bai'ah pun diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq setelah mencapai kesepakatan di antara Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka mereka bertigalah yang menentukan masa depan Islam. Jadi dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa dalam perbincangan ataupun perbahasan berkaitan dengan siapa yang akan menggantikan Nabi, kemudian datanglah 3 orang sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka datang ke Thaqifah Bani Sa'idah itu untuk melihat apa yang berlaku di sana. Puncanya apa? Puncanya ketika itu apabila Rasulullah wafat, maka umat Islam, khususnya golongan Muhajirin, berkumpul di rumah Nabi. Kumpul di pekarangan rumah Nabi SAW, menangislah, dia sedihlah. Meratapi kesedihan. Kalau kita tu tiba-tiba diuji dengan satu ujian yang sangat berat, maka kita akan terduduk kan. Kita akan terduduk, termenung kita kan. Apa nak berlaku ni kan. Macam itulah kita boleh gambarkan keadaan para sahabat Muhajirin. Sebab mereka rasa dekat dengan Nabi SAW. Dan juga ada juga sebagian sahabat Ansar pun begitu. Cuma dalam masa yang sama, golongan-golongan Ansar yang sebelum ini pernah menjadi kepimpinan, megang kepimpinan kota Madinah, mula mengumpulkan atau memulakan perbincangan tersebut di Balai Thaqifah Sa'idah untuk memilih, kita kena lantik cepat. Rasulullah dah wafat. Kekosongan kepimpinan Madinah ini tidak boleh dibiarkan lama.
Maka kaum Ansar memulakan inisiatif untuk berbincang, memilih siapa yang akan menggantikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal ini sampai, iaitu perbincangan antara golongan Ansar itu sampai kepada 3 orang sahabat tadi, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah, yang ketika itu ada di rumah Rasulullah juga. Yang mereka pun mengetahui hal ini, bergegas terus ke Balai Saqifah Sa'idah untuk melihat apa yang berlaku di sana. Dan ternyata memang perbincangan itu menjadi semakin hangat untuk memilih siapa yang akan menggantikan baginda SAW. Jadi sebagai itulah, bila mereka bertiga datang, akhirnya bila sebut tentang Muhajir ataupun Quraisy, tidak lain dan tidak bukan, mereka bertiga lah Quraisy, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan kita kata bila mereka dah sampai di situ, hanya semua bersepakat untuk memilih sahabat yang paling senior, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka diangkatlah bai'ah yang merupakan salah satu tata cara untuk pelantikan khalifah. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dibai'ah dan diberikan bai'ah juga oleh seluruh kaum Ansar, mengakui bahawa Abu Bakar As-Siddiq lah yang menjadi khalifah Rasulullah. Jadi itu kita kata kemunculan istilah khalifah itu adalah sebagai satu kita kata istilah kepada jawatan mengganti baginda SAW. Tidak boleh wujudkan lagi ataupun tidak boleh meneruskan lagi jawatan sebagai Nabi. Nabi sudah habis, jawatan kenabian sudah habis. Maka diwujudlah Khalifatul Rasulillah, Khalifah Rasulullah. Itulah gelaran yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu. Hakikatnya sirah Rasulullah memiliki kesinambungan yang perlu kita ketahui, iaitu sirah Khulafa' Ar-Rasyidin atau sejarah 4 orang sahabat utama baginda yang dilantik menjadi penerus kepimpinan baginda. Mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman serta Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian timbul juga persoalan, kalau kita bincang, kalau biasa kita baca sejarah 4 khalifah ni baca dalam buku, baca dalam novel kan. Kenapa kita nak kita baca lebih lanjut kan? Baik. Kemudian timbul persoalan, apakah tujuan kita mengetahui sirah Khulafa' Ar-Rasyidin? Sudah tentunya adalah untuk memahami dan menghayati sunnah perjalanan kehidupan mereka yang telah mendapat didikan langsung daripada Nabi SAW. Itu yang tadi yang saya kata ibrah. Kita nak melihat bagaimana para sahabat meneruskan sunnah baginda, sunnah dalam kehidupan, dan dalam konteks Khalifah Ar-Rasyidin, sunnah dalam bagaimana mentadbir negara Madinah selepas baginda wafat. Itu kita nak tahu. Ada satu sepotong hadis daripada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu menukilkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis." Ini dalam, kalau kita tengok dalam konteks syariah, maka biasa kita akan tengok dibahaskan sunnah khulafa'ir rasyidin. Tapi dalam konteks sirah atau sejarah, maka ia memiliki satu kepentingan yang sangat besar juga, melihat bagaimana umat Islam itu ditadbir urus oleh para sahabat. Hadis tadi bermaksud, sesungguhnya sesiapa yang hidup dalam kalangan kamu selepas pemergianku, pasti dia akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kamu semua mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham kamu. Riwayat Abu Dawud. Maksudnya, bagaimana mungkin kita boleh bahaskan lagi hadis ni? Adakah macam saya sebut tadi, adakah sunnah Nabi, sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin itu hanya setakat hadis-hadis berkaitan dengan syariat? Dan adakah, sebab saya rasa tahu, sebab kita bercerita tentang manusia, dia mesti ada kesinambungan. Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, contoh teladan yang terbaik untuk umat manusia. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku utuskan kamu, wahai Muhammad, untuk menjadi rahmat ke seluruh alam." Dan tidak hanya manusia, bahkan haiwan, bahkan tumbuh-tumbuhan, rahmat seluruh alam ini. Kan? Jadi bagaimana kita lihat
contoh manusia yang diwahyukan, dibangkitkan untuk memberi panduan hidup kepada manusia yang berikutnya. Dan Rasulullah menunjukkan contoh teladan kepada para sahabat. Dan para sahabat berusaha untuk mencontohi segenap, barangkali tak dapat semua. Dan ada sahabat yang hanya mampu hafal sedikit saja hadis. Ada sahabat yang mampu hafal beribu-ribu hadis seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada sahabat tak pernah jumpa dengan Nabi sekalipun. Maka kita akan dapat lihat kepelbagaian para sahabat yang hidup pada zaman Nabi itu berusaha untuk mencontohi baginda juga. Tak semestinya hanya yang duduk di Madinah saja. Kan? Dan selepas tu kehidupan atau panduan ini diteruskan oleh generasi yang berikutnya yang disebut sebagai tabi'in. Tabi'in belajar pula dengan para sahabat, mereka cuba meneruskan legasi warisan keilmuan yang disampaikan oleh baginda, dan tabi'in pula bawa kepada tabi'in sampailah ke kita hari ini. Itu satu rantaian yang panjang. Dan tak boleh nak potong, ambil mana yang kita suka, tak boleh. Dan di satu, sebab kita bercerita tentang manusia. Dan manusia ini adalah satu rantaian. Dan kita pun ada nasab. Dan nasab itu tidak boleh dipotong. Maka dia bersambung satu generasi ke generasi yang lain. Begitulah dia. Dan kita pun hakikat kita Islam, kita belajar iman, belajar Islam, sampai kepada kita adalah kesinambungan daripada dakwah dan pengajian, pembelajaran, penghayatan Islam generasi-generasi yang terdahulu. Itu benda yang kita perlu akui. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda daripada Imran bin Al-Husain, Rasulullah bersabda, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun selepas mereka, dan seterusnya kurun selepas mereka. Jadi bertepatanlah dengan apa yang kita sebutkan tadi, zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan zaman tabi'in. Maka tiga ni dalam konteks kita kata penghayatan Islam, keaslian Islam itu memang ada pada tiga zaman ini. Cuma apa yang kita nak fahami, bagaimana proses penghayatan itu berlaku. Dan sebab sudah pasti tidak sepenuhnya ditransfer macam kita Bluetooth ataupun kita download kan. Mesti ada berlaku perubahan. Itu yang kita nak melihat nanti. Apa ibrahnya. Dan itu banyak dalam dibahaskan dalam syariah. Hukum hakam. Sehubungan dengan itu dapat disimpulkan daripada hadis yang pertama bahawa mempelajari sirah Khulafa' ar-Rasyidin bererti kita menelusuri kisah perjuangan para sahabat yang meneruskan legasi kepimpinan dan perjuangan dalam menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Apa yang penting adalah mencontohi kesungguhan mereka dalam mengamalkan dan memelihara sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan sebagai contoh yang mungkin saya boleh sebutkan dahulu di sini, berkaitan dengan bagaimana berkaitan dengan usaha pengumpulan Al-Quran. Jadi kalau kita ada kata dalam bidang ilmu ulumul Quran ada dibahaskan tentang perkara ini, bagaimana sejarah pengumpulan mashaf Al-Quran itu berlaku. Yang mana pada zaman Nabi SAW itu tidak ada. Dan para sahabat semuanya menghafal. Ada yang kalau ada yang menulis di pelepah-pelepah tamar, kan? Tiada apa yang disebut sebagai mashaf yang kita pegang ada depan ni. Tiada, kan? Maka pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah, punyalah beliau berusaha untuk memelihara sunnah, memelihara Al-Quran, ketika itu syariat. Dan ketika itu para sahabat ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diuji dengan satu kita kata fenomena gerakan riddah, gerakan pemurtadan betapa besar-besaran. Nabi dah wafat, berata orang Islam murtad, waliyahzubillah, kan? Di sana, di sini, semua, oh Muhammad dah tak ada, kita tak perlu lagi beriman kepada dia. Muhammad tak ada, tak perlu bayar zakat kat dia. So pakat orang, terutama orang Arab Badui kan, yang baru masuk Islam. Jadi hal ini menyebabkan kita kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berisau, kan, dengan perkembangan semasa, perkembangan ketika itu, menyebabkan bahawa perlulah satu tindakan yang penting, yang besar untuk diambil, iaitu menghantar pasukan untuk memadamkan ataupun mengajak mereka kembali kepada Islam.
Dan ketika itu muncul satu musuh yang sangat besar, pengaruh dia namanya Musailimah. Setengah dapat buku mengatakan Musailimah, ada setengah kata Musailamah Al-Kadzab. Dialah yang mengaku menjadi nabi. Dan ketika itu berlaku, kita kata, pertempuran di pertempuran yang inilah antara Musailimah dan tentera Abu Bakar Siddiq. Kita dapat lihat bagaimana pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin usaha-usaha yang mereka lakukan untuk memelihara sunnah, memelihara syariah daripada terus dilupakan ataupun dijauh ditinggalkan. Contohnya lah. Kemudian kalau kita tengok hadis yang kedua tadi, menjelaskan kepada kita bahawa terdapat satu era atau zaman yang boleh dijadikan ibrah dan diambil aktibarnya, iaitu merujuk kepada 3 kurun yang pertama. Satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. Maksud 100 tahun pertama, Rasulullah wafat pada tahun 600 Hijrah kan. Dalam tahun 600 Masihi. 500 ke 600 tahun. Kemudian berikutnya lah. Dan kemudian zaman sahabat 1 tahun berikutnya. Dan tabi'in berikutnya. Yang paling baik di antara 3 kurun tersebut sudah tentulah para sahabat. Dan dalam kalangan para sahabat yang paling utama sekali ialah Khulafa' Ar-Rasyidin. Itulah dia. Itu yang kita kata perlulah kita tahu bahawa kalau kita nak baca tentang Rasulullah yang meneruskan dakwah kesinambungan Islam itu adalah para sahabat. Dan semulia-mulia, seutama para sahabat adalah 4 orang Khulafa' Ar-Rasyidin. Kemudian barulah diikuti dengan ada Nabi SAW hadis yang lain, 10 orang yang dijamin masuk syurga. Itulah kita kata dari sudut perkelasannya. Perlulah untuk kita tahu. Dan Allah Ta'ala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Artinya mereka sentiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, agama Islam, dengan mulut-mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang kafir membenci hal yang demikian. Surah As-Saff ayat 8. Jadi dapat sini kita lihat bahawa Rasulullah dah wafat, maka pada itu diteruskan, Islam diteruskan, penyebaran Islam diteruskan pada zaman sahabat, dan tersebarlah sampai ke pada kita semua hari ini. Yang menarik juga untuk kalau kita lihat bagaimana pada zaman Rasulullah SAW itu, antara lain, baginda tidak mengizinkan para sahabat keluar dari Madinah. Dan para sahabat semua duduk di Madinah. Tapi apabila Rasulullah wafat, para sahabat berhijrah ke luar Madinah. Dan sebab itu kalau kita lihat, ada para sahabat yang makamnya di Syam, ada makam di Yaman, ada setengah tu, ada setengah pandangan mengatakan sampai ke China makamnya, ada setengah kata itu adalah makam Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata pandangan Sa'ad bin Ubaid dan sebagainya. Jadi dia kata para sahabat itu bertebaran. Dan Abdullah bin Mas'ud kemudian ada berhijrah ke Iraq, mereka semua bertebaran di muka bumi untuk menyampaikan Islam. Dan itu selepas Rasulullah wafat. Mungkin yang terakhir, kalau kita lihat, baik. Dan yang terakhir berkaitan dengan pendahuluan mukadimah berkaitan untuk hari ini, Khulafa' Ar-Rasyidin juga perlu diketahui kerana ia juga termasuk di dalam hal-hal cabang ilmu akidah. Ini saya petik daripada kitab, kalau kita belajar ada satu matan namanya matan Jauharah At-Tauhid. Punya ada disebutkan tentang perkara ini. Hakikatnya mengetahui dan memahami sirah Khulafa' Ar-Rasyidin bukanlah hanya dibahaskan dalam ilmu sejarah semata-mata. Malah ia turut dimuatkan di dalam silibus ataupun pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana aliran yang bukan ahli sunnah wal jamaah, ada setengahnya mereka tidak mengakui kekhalifahan, tidak mengakui kelebihan, tidak mengakui keutamaan 4 orang sahabat ini. Maka sebab itu dimasukkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam nazam Jauharah Tauhid tentang perkara ini. Di bawah tajuk Afdalu Hazihil Ummah Ba'da Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kata di masjid ada pengajian Jauharah Tauhid, mungkin kita boleh cek lah matan tentang perkara ini.
Syekh Ibrahim Al-Laqani menyusul dalam nazamnya wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'u liman tabi' wa khairuhum man waliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Para sahabat baginda merupakan sebaik-baik kurun, maka dengarkanlah para tabi'in dan tabi'in itu, kemudian tabi'in dan tabi'in, sebaik-baik mereka semua itu ialah yang dilantik menjadi khalifah. Kelebihan mereka itu adalah sebagaimana kelebihan kekhalifahan itu. Maksudnya apa? Maksudnya jawatan ataupun kita kata kekhalifahan itu sudah mulia, maka bukan sembarangan orang. Al-khilafah fi ummati 30 sanah. Mafhumnya, kekhalifahan dalam umatku adalah hanya berlaku selama 30 tahun. Setengah riwayat mengatakan 30 tahun. Dan kalau kita kira balik jumlah pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin ini 29. 29 tahun. Dan itulah kita kata Khulafa Ar-Rasyidin yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam keadaan baginda tidak menyatakan pun siapa yang akan menjadi khalifah itu. Dan dalam keempat zaman itu juga kita akan dapat melihat pelbagai situasi, pelbagai pendekatan, pelbagai kita kata bagaimana setiap khalifah itu dengan kepribadian yang berbeza. Sebagai contoh, sikit lagi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq seorang yang lembut, seorang yang kita kata steady, yang tenang. Bagaimana orang yang macam ni boleh menjadi pemimpin? Itu kita boleh ambil iktibar. Dan tak semestinya kalau dalam kalangan kita, tak kisahlah, pemimpin keluarga, pemimpin persatuan, kita hanya akan memilih orang-orang yang banyak bercakap saja, orang yang petah bercakap. Ada kalanya orang yang senyap, steady pun boleh menjadi pemimpin. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang lemah lembut kan, orang yang tenang. Dan kemudian khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Al-Khattab. Okey, sikit ni. Kita bagi azan dulu, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر. لا إله إلا الله. Baiklah, sedikit kaitan dengan yang terakhir. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq seorang yang lembut, lemah lembut, tenang. Dan kita juga menyaksikan seorang pemimpin Islam itu naik orang yang garang, orang yang tegas, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bagaimana beliau memimpin dalam keadaan sikapnya seperti itu. Dan juga kita dapat lihat Khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan, juga seorang yang lemah lembut, seorang yang boleh bertoleransi. Dan ketika itu ramai para sahabat, kebanyakan sahabat yang sebelum ni rasa Sayyidina Umar ni sedikit kita kata keras ataupun kita kata tegas. Banyaklah boleh bernegosiasi dengan Khalifah Uthman bin Affan, sebab Sayyidina Uthman lebih lembut dan lebih boleh buat pertimbangan. Dan kita dapat juga lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan, yang memerintah. Beliau seorang yang hikmah, seorang yang bijaksana, seorang yang kita kata penuh dengan kebijaksanaan. Tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib diuji dengan satu zaman yang sangat berat. Beliau diuji dengan satu zaman yang disebut sebagai fitnatul kubra, zaman fitnah, yang bagaimana seorang pemimpin Islam untuk menghadapi satu keadaan yang penuh dengan pancaroba dan penuh dengan fitnah. Itu yang kita dapat lihat bagaimana kebijaksanaan digunakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menangani situasi pemerintahan yang bergolak ketika itu. Jadi itulah sedikit gambaran umum tentang keempat-empat orang Khalifah Ar-Rasyidin, dan setiap satunya kita akan dapat ambil banyak manfaat, terutamanya kalau bukan dalam sudut amalan agama kita, dalam sudut kehidupan kita seharian pun kita boleh ambil dan kita ambil pengajaran dan iktibarnya bersama. Jadi setakat itu sajalah untuk malam ini, insya-Allah. Ada yang kata ada rezeki untuk pertemuan yang lain, kita akan mengenali dan membahaskan tentang perihalan dan bagaimana sikap, sifat, ciri-ciri keempat-empat orang khalifah sahabat yang dijaminkan syurga ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.